Tujuan daripada kitab ceritakan tentang kesesatan golongan Wahabiyah dan kaitan Wahabiyah dengan fahaman Ibn Taymiyah dan Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Dan golongan ini yang namakan diri mereka dengan Salafiyah. Mereka adalah Wahabiyah, tapi kerana mereka nak menutupkan diri mereka dengan label yang baru, mereka kata kita Salafiyah, kita ikut Salaf. Kalau kita tengok kepada apa yang dikatakan oleh Salaf, lain daripada apa yang diajarkan oleh Wahabiyah. Kerana As-Salaf, mereka kata Allah ada tanpa tempat. Allah bukan jisim, tidak bersifat dengan anggota badan. Golongan Wahabiyah tidak terima untuk mengatakan sedemikian. Yang mengatakan Allah Ta'ala bukan jisim, tidak bersifat dengan anggota badan, mereka kata ini ahli bid'ah sesat. Sedangkan Al-Imam At-Tahawi yang meringkaskan aqidah para salaf dalam kitabnya Al-Aqidatul Tahawiyah, dia kata Ta'ala aylah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtada'at. Maknanya maha suci Allah Ta'ala daripada bersifat dengan sifat-sifat jisim seperti hudud, ukuran, seperti ada hujung-hujung, seperti ada sisi kanan, sisi kiri, seperti ada anggota badan besar atau anggota badan kecil, dan dia maha suci daripada diliputi oleh arah yang enam seperti mana arah yang enam meliputi makhluk. Maka ini akidah as-salaf, seperti mana kita mengatakan Allah tidak seperti sesuatu, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ulama kita di tanah Melayu, harimau-harimau Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Melayu, mereka telah dengan jelas menceritakan tentang kesesatan golongan ini. Kalau kita di negeri Selangor boleh melihat kitab mantan mufti Selangor, Syekhul Islam di negeri Selangor sebelum merdeka, yang dia adalah Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abdul Rahman Al-Fatani. Boleh rujuk kepada kitabnya Tazkiyatul Anzar wa Tasfiyatul Afkar. Adapun di negeri Penang contohnya boleh rujuk kepada kitab Senjata Syariat yang diiktirafkan oleh mantan mufti Penang, Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim, mufti Penang pertama setelah merdeka. Dan boleh rujuk kepada kitab Al-Qawlul Fasl karangan mantan mufti Johor As-Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad. Dan boleh rujuk kepada ramai ulama yang lain daripada tanah Melayu yang mereka telah mengarang tentang ini. Antara kitab yang sangat penting tulis oleh ulama Melayu, kitab Matali'ul Anwar wa Majami'ul Azhar, yang ia karangan Tuan Guru Syekh Uthman Jalaluddin Penanti, asalnya dari Kelantan. Dia anak murid terkenali dan anak murid kepada Masyaikh Makkah zaman dahulu. Dia tulis kitab ini tebal, tulisan Jawi. Semuanya atau tujuan daripada kitab ceritakan tentang kesesatan golongan Wahabiyah dan kaitan Wahabiyah dengan fahaman Ibn Taymiyah dan Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Dan dia menceritakan bagaimana Ibn Taymiyah daripadanya golongan Wahabiyah mengambil fahaman tajsim, yakni mereka percaya bahawasanya Tuhan jisim. Maka ini adalah satu dokumen yang penting yang ditulis oleh ulama Melayu pada bab ini.